Apa hal? Tak lah Pak Dewan. Mari sini. Mari sini lah, jap. Saya ni Pak Dewan, bersalah Pak Dewan. Sebesar apa? Si Jeb tu, dia dah jamkan motor saya. Motor C70 kau tu? Yelah, motor 70 saya lah. Saya dah 3 hari Pak Dewan jalan kaki. Dia duduk rem, jam. So bila jam ni tak ada motor, saya bagi dia repair. Dia kata boleh repair sendiri. Habis tu? Kau tak suruh dia ganti? Saya dah suruh dah dia ganti Pak Dewan. Tapi masalahnya kan, dia pergi pasang kepala rezek. Kepala motor kau tu diganti dengan kepala rezek? Ha. Tuh, memang smart Pi. Memang lain pada lain tu. Smart apanya Pak Dewan? Dah macam apa dah. Motor 70 pakai kepala rezek. Komuniti 70 dekat Malaysia ni akan boykot saya ni. Ha. Itu yang aku cakap tadi. Memang bodoh rupa dia.